Sidang Kemuncak The Future of Energy Security merumuskan bahawa usaha peralihan tenaga boleh baharu RE perlu dilaksana secara berterusan walaupun negara dunia terbahagi kepada blok-blok berdasarkan faktor geografi dan politik. Namun usaha menjana RE dan memastikan penggunaan tenaga bersih menjadi keutamaan sekaligus memastikan keselamatan dan keterjaminan bekalan tenaga dunia. Norianti Nordin yang mengikuti lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof ke sidang kemuncak The Future of Energy Security di London ada perinciannya. Di Blok ASEAN, Malaysia komited mengemudi langkah realisasikan grid tenaga ASEAN APG atas kapasiti pengerusi ASEAN. Ia disokong kerjasama negara serantau ditambah keupayaan syarikat-syarikat berkaitan tenaga negara anggota. Menurut Datuk Seri Fadilah, bagi tahun ini sekurang-kurangnya ASEAN dapat memuktamadkan Pelan Hala 7 APG untuk memastikan ada satu sistem standard antara negara dalam penyambungan grid tenaga. Manakala di peringkat Malaysia pula, persiapan giat dilakukan syarikat-syarikat berkaitan tenaga seperti Tenaga Nasional Berhad TNB dan Sarawak Energy. Melalui sidang kemuncak ini, beliau membawa suara Malaysia dan ASEAN bagi memastikan keselamatan tenaga serantau. Dan juga menentukan hala tuju apa yang telah dirancangkan oleh IEA dengan United Kingdom ini, adakah kita nak meneruskan ataupun apa juga hala tuju yang perlu ditentukan untuk pastikan energy security ini menjadi agenda utama dan bagaimana kita nak menentukan pelaksanaannya nanti supaya ini dapat memanfaatkan semua negara. Dalam pertemuan beliau bersama Setiausaha Negara Keselamatan Tenaga dan Sifar Bersih United Kingdom, Ed Miliband, kesepakatan dalam memperkukuh perkongsian pengalaman mengenai teknologi sistem dicapai. Pada lawatan kerja ini juga, Datuk Seri Fadilah turut meninjau aset tenaga boleh baharu RE milik TNB di Bliss Offshore Wind Farm di Newcastle. TNB mempunyai pemilikan 49% kepentingan. Dan saya mengucapkan syabas dan tahniah pada TNB kerana telah menerokai dan mengembangkan sayap mereka ke peringkat antarabangsa, khususnya di UK. Bila UK ini luaslah, termasuklah di Ireland, di Scotland dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa kemampuan syarikat-syarikat Malaysia yang besar untuk melabur, mengembangkan sayap dan akhirnya memberi pulangan bukan sahaja kepada TNB itu sendiri tapi pada negara kita dari segi pelaburan luar itu sendiri. Atas pencapaian ini, Datuk Seri Fadilah turut menggesa syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC untuk terus melihat potensi pelaburan di peringkat antarabangsa. Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Energy Berhad, Datuk Syarbini Suhaili yang turut menyertai delegasi lawatan kerja ini menyambut baik perkara itu. But we will have a look lah. We are always looking at opportunities to invest further. But as I said, today we are mainly focusing on Borneo because Sarawak Energy actually is driving the Borneo grid. We started to export power to Indonesia, Kalimantan Barat in 2016 until today, and so that interconnection has been going very well. Malaysia komited memimpin peralihan tenaga secara pragmatik dan progresif dengan beri keutamaan kepada kebolehcapaian, keterjaminan bekalan dan kemampuan pengguna. Penyertaan aktif Malaysia dalam penjanaan tenaga boleh baharu RE memastikan negara dapat menyumbang ke arah penggunaan tenaga bersih dunia. Norianti Nordin, London, RTM.